Ana pernah mendengar ceramah salah seorang ustaz yang mengatakan bahawa wali nikah itu harus orang yang saleh dan bukan orang yang fasik. Jika fasik adalah sentiasa melakukan dosa besar. Maka orang tua atau wali nikah yang suka merokok dan mendengarkan muzik di setiap harinya tidak boleh menjadi wali nikah. Apakah pernyataan ini benar dan bagaimana solusinya? Pernyataan ini tak benar. Di mana tak benarnya? Seorang yang merokok insya-Allah masih lagi boleh menjadi wali nikah. Cuma dia tetap berdosa kerana merokoknya. Kalau dia tinggalkan solat, ini jadi masalah. Kalau sampai dia katakan solat tak wajib bagi aku, ini lagi tak boleh. Kerana apa? Orang yang mengatakan solat tak wajib untuknya, solat fardu, maksudnya solat fardu yang 5 waktu tak wajib untuknya, maka dia dah kufur dan keluar daripada Islam. Tapi kalau seandainya dia masih merokok, mendengar muzik, itu satu dosa juga. Tapi insya-Allah masih boleh jadi wali nikah. Namun kalau seandainya dia meninggalkan solat, boleh tak jadi wali? Kan ada yang lain, mungkin pakcik, adik daripada ayah, itu boleh. Adik kandung maksud saya, bukan adik sepupu. Adik kandung atau abang kandung ayah, boleh. Atau boleh adik beradik lelaki kita, itu boleh. Okey. Kalau tak ada juga, maka al-qadi waliyun man la waliyalah. Qadi menjadi wali bagi orang yang tak punya wali. Allah Taala alam bisawab.